Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di episod baru ya, masih berkaitan dengan tanaman lada. Sebelum saya teruskan saya nak tunjukkan sikit perkembangan pokok anggur ni. Saya memang terpaksa ikat. Ni sementara kalau tidak dia dah rebah Tidak je rebah. Tapi bekas ni bekas sementara. InsyaAllah nanti saya fikirkan dia perlukan bekas yang lebih besar kalau nak tanam dalam polybag. Ni kucai, sebelah sini saya maintain Lepas tu ni kawasan untuk saya besarkan lada yang ditanam dalam polybag di rumah. InsyaAllah jom kita pergi tengok lada yang baru disemai. Okey, yang baru disemai ada di situ, yang sedang diproses dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Ni semua sudah ada lada-lada yang saya pindahkan. Ada 11 polybag, 2, 4, 6, 8, 10, 11 termasuk yang ni. Ni antara yang terawal. Ni dalam sekitar seminggu ni saya pindahkan ni. 1 minggu macam ni. Kalau 1 minggu pembesaran dia macam ni. So banyak lagi belum saya pindahkan lagi. Saya rasa boleh capai jugalah sekurang-kurangnya 20 polybag. Tapi saya akan besarkan sementara kat sini. Kalau dah sesuai nanti saya cuba pindahkan ke sini pula Ni belum penuhkan tanah lagi. Perlukan lagi saya tengah gaul tanah ni. Okey, pada video kali ni juga saya nak tunjukkan satu perkongsian semaian yang pertama, fasa pertama. Lada ni saya dah masak sikit daripadanya. Jom kita tengok. Saya ada buat ataupun semai yang baru. So kalau tengok di situ ada tumbuh. Saya zoom tu dia. Tumbuh satu Okey, nampak dia punya pembesaran dia. Okey, yang polybag ni pun sebenarnya dia dah ada nampak di situ Dia dah menolak dia punya benih tu, nampak dia punya dah jengkit Nampak dia punya pembesaran dah ada, nampak akar dia tumbuh dah tu ada akar dia. Okey, saya buat rakaman ni pada waktu malam waktu bersantai. Ni antara yang lada yang belum dipindahkan Masih banyak lagi Lepas tu yang baru tumbuh tadi saya cadang Saya nak letak kat sini. Kita nak tengok dia punya perkembangan. Saya joinkan satu polybag Kita nak tengok perkembangan dia. So, kalau tengok di sini memang banyak lagi bekas diperlukan. Ni semua dah diisi lada yang dah dipindahkan. Saya ingat dah perlukan kemungkinan kesemuanya dalam sekitar 30 hingga 50 kemungkinan 50 bekas yang akan diperlukan ataupun bekas yang besar macam ni diperlukan dalam sekitar 50. Okey, jom. Pada waktu siang nanti kita akan tengok perkembangan yang di kebun pula. Okey, itulah antara masakan yang ada di rumah dan juga perkembangan terkini
lada yang saya semai. So saya singgah sekejap ke kebun. Inilah keadaan yang terkini juga di kebun. Banyak lagi perkara yang boleh dibuat. Masih ada 3 lubang kat sini. Saya tengah fikirkan adakah saya akan pindahkan 1 atau 2 lada ke kebun nanti. So insyaAllah lah kita tengok perkembangan dia. Tapi ini masih ada lagi hasilnya lah. Ini dikatakan bahawa semaian percubaan masih ada lagi 2 lah. Masih ada boleh keluarkan hasil. Ni pun ada lagi. Tu ada lagi. Masih ada. Tuhan masih berikan saya rezeki lagi. InsyaAllah lah dia memberikan saya semangat juga untuk terus tanam lada bersaiz besar ni, yang benihnya dibawa daripada benih asal benih asalnya dibawa daripada Arab Saudi. Bila di sana kita tak pastilah daripada negara mana sampai kan, daripada mana dia datang kan, tapi saiznya agak besar dan jarang ditemui di Malaysia tu saya akan cubalah. Okey, itu sajalah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.